Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya perlu menjadi seorang edufluencer? Seorang influencer ialah pendidik yang menggunakan platform digital, media sosial dan teknologi untuk berkongsi ilmu, memberi inspirasi kepada murid, rakan guru juga masyarakat secara positif dalam konteks pendidikan. Edufluencer juga merupakan ejen perubahan. Kita perlu menunjukkan contoh yang baik bermula dari sahsiah, komunikasi hingga penggunaan teknologi selari dengan keperluan masa kini. Kita juga memberi motivasi bukan semata-mata dengan pertuturan kita, malah dengan tindakan dan panduan kepada murid, rakan guru dan juga masyarakat. Menjadi seorang edufluencer memberikan kita banyak inspirasi. Edufluencer juga berkongsi konten pendidikan yang bermanfaat, juga menjadi model teladan dalam sahsiah, profesionalisme dan komunikasi, juga menggalakkan inovasi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Dari sini, murid kita dapat berfikir secara matang untuk menghasilkan inovasi yang lebih memberi manfaat kepada mereka. Ini juga adalah antara inovasi yang pelajar hasilkan, hasil daripada bimbingan dan juga galakan yang kita berikan. Menjadi seorang edufluencer, kita akan menjadi lebih bersemangat dan juga kita akan memberi keyakinan kepada murid kita untuk sentiasa berusaha ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang edufluencer juga, kita dapat membina komuniti pembelajaran secara digital dan juga meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pendidikan. Gelaran edufluencer bukan sekadar guru yang aktif di media sosial semata-mata, tetapi kita merupakan seorang pendidik yang memberi impak yang tinggi melalui pendekatan digital dan nilai murni yang dikongsikan secara konsisten. Di zaman digital ini, suara guru boleh sampai lebih jauh hanya melalui perkongsian yang bermanfaat dan mendidik. Kita juga boleh menyuntik semangat, bangkitkan minat belajar dan kita juga dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Sehubungan dengan itu, jom sama-sama kita menjadi ejen edufluencer kerana setiap tindakan kita adalah inspirasi untuk masa hadapan mereka. Yang paling utama ialah kita hendak melihat kemenjadian murid hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih tidak terhingga saya ucapkan kepada pihak DMU kerana memberi kepercayaan dan amanah ini kepada saya sebagai seorang edufluencer. Saya merupakan ejen edufluencer 4.0, edufluencer sentiasa di hati. Bye.